kaya. Okay. Bila bercakap tentang kaya ni tuan-puan, ini yang tuan-puan kena faham. Banyak orang nak membina kekayaan, tapi dia tak faham kaya tu macam mana. Dia tengok kaya tu, gaji dia besar, dia kaya lah. Rumah besar, dia kaya lah. Kereta besar, dia kaya je. Dia kaya lah. Anything happen, dia jatuh tu duduk, zero. Okay? Kekayaan bukan tentang berapa besar gaji. Kekayaan tentang berapa banyak simpanan, tabungan. Tabungan ataupun simpanan. Bukan tentang berapa besar gaji. Gaji kecil tak ada simpanan, sama dengan gaji besar tak ada simpanan. Sama saja. Dua-dua sedang berlari di tempat yang sama. Bezanya ini gaji kecil, yang tu ini kereta kecil, yang tu kereta besar. Hujung bulan, dua-dua zero. Okey. Jadi yang pertama ialah tabungan. Kekayaan ni ialah tentang tabungan. Berapa banyak kita menabung. Berapa banyak jumlah tabungan yang kita ada. Apa-apa berlaku, yang masih berbaki ni, gaji dah tak ada. Tapi kita masih ada tabungan. Okey. Kekayaan bukan tentang berapa besar gaji. Tetapi berapa lama kita dapat bertahan ketika tidak ada lagi gaji. Ni tuan-tuan kena take note. Berapa lama kita boleh bertahan ketika tidak ada lagi gaji. Dulu saya cakap saja tuan-tuan. Saya cakap dan belum diuji dulu. Tadi MC cakap saya terpenjara. Saya tak nak ceritalah pasal penjara tu. Tapi tuan-tuan boleh google lah cerita saya. Bagi sedekah masuk penjara 2 tahun. Bagi sedekah RM200. Tapi saya nak cerita dari sudut keuangan tuan-tuan. Dulu saya cakap dalam seminar-seminar. Akhir sekali saya diuji. Robert Kiyosaki sebut, nak tahu seseorang tu financial freedom ke tidak. Okey, financial freedom ni dalam bahasa kita ialah pencen lah. Tak kerja ada duit. Tak kerja pun ada duit. Jadi, Robert Kiyosaki cakap, nak tahu seseorang tu financial freedom ke tak, cuba dia tinggal apa yang dia buat tu setahun. Apa jadi pada keuangan dia, dia boleh terus survive tak lepas tahun. Kalau kerja, berhenti kerja setahun. Apa jadi lepas tu? Kalau bisnes, tinggalkan bisnes tu setahun. Apa jadi lepas tu? Dia kata kalau orang yang capai financial freedom, lepas tahun dia tak ada masalah. Dia boleh maintain dia punya lifestyle.